Suka makan mantau? Dah tak payah beli, boleh buat sendiri. Jom saya tunjuk cara mudah nak buat mantau. First kali, bancuh air suam, gula dan yeast dalam mangkuk. Kacau sikit, tutup dan biarkan lebih kurang 6 hingga 8 minit sampai yeast kembang. Bila dah kembang, dalam mangkuk besar, masukkan tepung, sedikit garam, lepas tu tuangkan adunan yeast tadi. Kemudian masukkan susu sikit-sikit sampai uli sampai dough tak melekat. Kenapa tak guna air? Suka hati akulah resepi aku. Kalau tak nak guna susu, boleh je guna air. Bila dough dah cantik, masukkan sikit minyak masak dan uli lagi bagi sebati. Lepas tu tutup dan biarkan 1 hingga 2 jam atau sampai dough naik dan kembang. Bila dah kembang, bagikan dough kepada dua. Jangan sampai nipis, kemudian gulung dan potong ikut saiz mantau yang kita nak. Jangan potong terlalu besar, jangan kecil sangat. Sedang-sedang elok. Dah potong tu, biarkan dia lebih kurang 30 minit sebelum digoreng. Okey, part goreng ni penting. Pastikan minyak sederhana panas. Jangan api terlalu kuat. Nanti luar dah cantik garing tapi dalam masih mentah. Sementara tunggu mantau siap, kita buat dulu sambal sardin. Tumiskan bawang merah, bawang putih, bawang besar dan cili padi kalau korang suka pedas. Bila dah naik bau, masukkan sambal bilis terpaling. Kacau-kacau sampai sebati. Kemudian masukkan sardin. Yang ni si suka hancur-hancurkan. Dan perasakan dengan garam, gula dan asam keping. Masak sekejap sampai kuah dia sedikit kering dan pekat. Dah siap. Sambal sardin untuk dicicah dengan mantau. Mantau, mantul. Mantau yang luar rangup, dalam lembut. Cicah pula dengan sambal sardin yang pedas-pedas manja ni. Memang sekali makan susah nak berhenti. So korang save video ni dulu, nanti senang nak cari balik. Nampak biasa je kan? Tapi rasa dia luar biasa.